Bang, mata kanan saya ni boleh kata rabun sedikit, tapi mata kiri clear je. Kena pakai spek tak? Apabila dua-dua mata tu nampak terang, adalah yang the best, adalah yang terbaik, adalah ranking nombor 1 bila kita nak melihat sesuatu. Tetapi masalahnya, bila mata kita sebelah ni ada kabur sikit, sebenarnya kita bergantung kepada mata yang clear. Dan umpama mata yang kabur ni tak digunakan sepenuhnya. Bermakna umpama dia macam ni lah. Kita pegang barang, katalah beras 10 kilo dengan 10 kilo. Jadi berat tu ditanggung bersama-sama, stres tu ditanggung bersama-sama. Bayangkan kalau tiba-tiba pula yang bawa tu pula sebelah 5 kilo, yang sebelah lagi ni jadi 15 kilo. Jadi mata yang terang tu, maksudnya mata yang baik ni, yang kuat ni, yang sebelah mata kita yang terang tu, dia akan lebih terbeban berbanding kalau dua-dua mata tu nampak clear. Jadi kena tahu, cuba try test pakai spek tu dengan power tu. Adakah kita rasa lebih cergas, lebih kuat mata kita, kurang rasa stres? Dan kalau kata kita cepat penat, adakah dengan pakai spek tu akan buatkan kita tak penat sangat? Kalau ini kes dia, bermakna spek tu kena pakai untuk bantu bukan saja dari segi terang, tetapi dari segi kemampuan nak buat kerja sesuatu tu, terutama sekali yang perlukan tumpuan yang lama. Kalau pakai, membantu kita lebih baik, lebih sihat, lebih cergas, lebih rasa bertenaga, pakai. Tapi ada kes yang lebih bahaya apabila mata yang kiri tu yang tak apa clear tu, power dia asyik naik dari tahun ke tahun. Jangan dah tak test. Test lah setiap 6 bulan atau setahun. Kalau dia asyik naik saja, oh kita tahu. Sebab kalau mata kiri kita tu kabur, kita tak pakai, dia adalah trigger kepada kenaikan power. Sedangkan mata yang sihat, mata yang terang tu tak naik pun power. Jadi pakai spek tu, kita tak nak naik lagi power banyak. Okey, ada soalan lagi tak?